Oh hai semua, selamat kembali ke Flatmate. Okay, last time kita kita dah berjaya tangkap beberapa kawasan ketam dan kita datang ke fort ni untuk resupply kita punya bed. Okay, dan macam kita check sebelum ni, benda tu just one time only rasanya lah. Maybe kena keluar dulu baru masuk balik, tak tahulah. Tapi sekarang objektif kita adalah untuk sampai dekat kawasan baru tu. Sekejap, tunjuk Okay. Okay, kat kawasan ni, atas ni. Sebab ni besar kawasan dan also ada tanda soal. So, kita akan cuba target pergi ke situ lah. Untuk masa sekarang. Yep, di situ dulu. Lepas tu baru kita pergi ke bawah ni. Sekarang kita balik semula tempat ketam kita. Dah penuh dah. Icon tu masih ada. Icon ikan ni. Maybe kita, kalau kita datang balik boleh refill semula kot. So, kita try. By the way, hari ni cuaca cantik. Tak ada ribut ke apa. Harapnya macam gitu. Kalau ada, jadi ketam lah kita. Sekejap, ada dengar bunyi. Ketam! Terkejut aku. Aku ni ketam kecil. Tiba terkejut dari belakang. Terkejut aku. Aduh. Okay, by the way, situ dekat je kan. Kita boleh pakai je. Ni boleh pergi kot. Kita tangkap dari sini. Atau jauh sangat lah. Tak, kita try. Aduh, terkejut aku. Sebab dia dah bunyi tent, saya macam biar dulu sampai lah. Target dah sampai lah. Kena John Cena dengan dia. Sampai. Tahu juga tali dia. Berjaya. Jauh je. Sorry, saya dah berapa hari dah lama tak main. Saya dah macam ingat lupa ni. Okay, ketam. Yang besar, sini. Ketam besar masuk. Cik ke sana. Di sana. Besar ni kau. No. By the way, apa beza ketam ni dengan ketam yang selalu serang kita tu? Nampak lain kan? Tu yang ada evolve kot. Wait, no. Ayai. Ini ketam kecil. Awak semua tak patriotic. Balik. Okay, settle. Jadi kalau jam ni habis masa. Tapi kita mati kot. Bentuk sin dalam leher tu meletup. Macam like that. Weh, meletup bakar enjin aku. Lupa pula nak check. Ada banyak burung. Usually orang kata kat mana banyak burung, kat situ lah ada ikan. Tak tahu kalau ketam sama kat konsep. Alamak, ni kawasan ais. Wow, salji. Ni mesti tempat Santa Claus ni. Santa Claus. Okay, kita baru lepas letak semua trap kita. Ketam, makanlah semua. Logik ke letak sekali semua? Usually sepatutnya letak kena jauh-jauh sikit. Lantar. Apa saya kisah? Yang ketam masuk dalam rumah. Na. By the way, untuk kita selamat, boleh tutup? Alah, tak boleh tutup hatch. Tak nak kena serang ketam. Okay, dah settle. Let's go. Kita pergi ke situ, tanda soal. Nyok. Okay, hard turn. Drift. Drift, kapalku, drift. By the way, saya nak cakap, saya pro buat kapal. Tak ada lagi langgar apa-apa. Pro, power. Apakah dia? Nombor 61. Ketam mesti kesian kau. Mesti dah lama duduk dalam tu. Tak ada orang ambil. Ni aku selamatkan kau. Ada kotak. What is that? Apa tu? Bandage je. Aku jalan jauh-jauh untuk bandage. Ni kan benda kecil keluar. Pulanglah ke mak korang. Cakap kat mak, ayah kau dah kena colek. Weh, tak nak. Tu aku punya. Alah pokok kita tarik dia. Nak tarik yang kecil tu. Aduh, dah ayah dia pulang balik dengan dia. Baru nak buat drama ayah lari ni, kahwin lagi. Weh. Jangan. Alah. Naik. Alah. Weh. Belakang. Undur. Jangan kau. Sikit lagi. Selamat. Tak sedap kau ni. 1, 2. Mana tu ni? Yang kata bawa kapal lah. Boleh ke dia tarik sekali tu, tarik semua? Kan selalu benda-benda dia ada tali ramai-ramai je.
Oh, kepala badak dia, kepala badak dia, kepala badak dia. Terkejut aku. Aduh, aduh, aduh. Ambil kau. Ambil kau. Ambil kau. Uh, uh, dengan mak dia saya datang. Terkejut aku. Oh, korang tak guna Sekejap, ada dengar something ni. Oh, tu dia. No, 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 no. Berapa ramai kau datang ni? Ada bulu. Ada lagi. Ada lagi Kepala otak dia. No, 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 no. Sekejap, bagi heal dulu ketam. Sabar. Bagi hero, bagi dia tumbuk balik. Tolong jangan ada ketam belakang aku. Balik. Okey. Sabar ketam, baru kita boleh beraksi balik. Kejut aku baru fikir tadi. Amannya main. Tak ada ketam. Sini kau. Oh no 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 no. Jangan hancur kapal aku. Sini. Lai. Tengok siapa menang. Siapa power. Takut. Ambil kau. Cepat. Saya main pengecut. Ambil kau lagi. Sini. Ambil kau. Branchi Yupa. Macam kabibara. Mampus lah. Dah settle kan? Apa kita settlekan ni dulu. Tak guna tau tak korang. Mak-mak korang nak selamatkan korang. No. No. Korang jadi makanan tengah hari aku. No. Dia terkepit. Okay, macam ni cara dia. Kita buka ni, kita buang dulu kau. Buanglah. Ini kan ni susah sebab dia halus. Dan dia sangat excited. Kita pakai yang besar ni, tolak dia. Oi, nak tolak je. Lama. No. Alah, bongok lah. Stress. Oh ni. No, basah kau ni. Dah, tak ada apa kan. Melekit. Banyaknya korang. Ni function dia. Tarik dia. Dah kering air. Macam flash lah sebenarnya kita. Pada muka korang. Dan sekarang target kita adalah untuk pergi ke... Oh ya. Sebelum apa-apa, kita balik semula lah. Pergi refill dulu. Lepas tu kita naik atas. Okay. Let's go. Sampai. Hai semua. Lama tak jumpa korang kan. Tolong refill. Mana tu? Cepat. Isi. Oh, dah. Cak. Terima kasih. Atas sekali ni tinggi sangat tak boleh isi. Tu boleh pakai sheet komputer. Forward. Oh, kat sini boleh tengok apa function dia semua. Tak pernah tahu. So trap ni dah bait dah. On board. Oh, ada ketam. Oh, ni status untuk setiap bait kita lah. Tak tahu pula ada benda tu. Tak pernah try tekan pun. Okay. Ya, tapi kan tanda soal takkan nak bagi bait lagi. Kita punya bait dah penuh lah ni. Dah 4 dah. Tahu tengok ada apa. Biar kau orang kan. Alamak. Ya, kat mana? Ada bunyi orang bertukang je. Mana kau bertukang? Oh, kat depan tu. Aish, kacau betul kau ni. Jatuh. Cing. Sini kau. Tak boleh langsung tengok orang ramai kan. Sini, jangan kacau apa aku. Sini. Kutu betul. Dah berupa macam kutu. Tapi kan, dia tak ada berterang kan. Kenapa, dari mana muncul semua ketam-ketam besar badak tu. Ketam mutate punya. Rasa ketam something lah. Dia tak ada cerita lagi. Maybe ada kot. Nanti, maybe dia ada jumpa dokumen dia, cerita apa-apa. Maybe ni kawasan tempat dia orang buat eksperimen ketam ke apa. Maybe. Lepas tu kata-kata lain semua mengamuk. Semua kata-kata lain kata, kami nak keadilan, dia kata. Begitu lah. Jangan bunuh anak-anak kami. Pelik apa struktur banyak-banyak ni. Nampak macam tu. Bukan. Macam tu kat sana tu nampak. Macam antena semua dia. Ke memang satu kawasan ni kawasan penjara ni.
Sekejap, mana macam kepala kau kecil je nampak. Kelakar je. Hai. Hai, nama saya Dory. Kepala saya kecil. Asyuh. Rasanya kali ni nampak tenang sikit lah main. Tak ada gila sangat macam game sebelum, macam episod sebelum ni. Rasa macam sebelum ni macam gila rasa. Sana, sini, sana. Ketam seram, ketam. Sekarang kita dah experience, cik. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah nampak ketam, kita keluar tu kapak. Bagi sekali. Keluarlah 10 ketam pun, kita pukul je. Kita buat sup ketam seka-seka. Ni ada one line, maybe invisible wall kot. Wow, kenapa? Oh, sebab kita dah rapat sangat dengan hujung ni kot. Okay, macam seram kat depan tu. Maybe ni kawasan ribut tu. Tu yang dia orang bagi warning tu. Hello, tak ada ketam bahaya kan? Tak ada kan? Cantik je dia, macam very atmospheric lah. Kayak macam kau nak layan, tiba kau nak healing macam itu. Sorry. Ni atas. Macam tempat healing lah. Kecuali ketam yang besar datang. Tak cukup healing lah kalau gitu. Okay, agak seram lah tiba-tiba. Ni game ketam je pun, takkan takut. Yo, penakut ni budak. Okay dah, cukup 3 je kot. Sebab line tu macam tak besar. Dia macam tak ada line. Macam, sekejap. Itu contoh Okay, pergi sini. Tengok, macam ni line dia titik satu je. Macam ni nampak line banyak. Makna banyak ketam. Begitu kot. Tak tahulah cik. Jom, terima kasih. Nanti jumpa lagi. Mana cerah balik? Saya nak happy je. Tak ada apa kot. Dia tunjuk bila ketam penuh. Ni baru separuh ketam. Macam ni. Kita masuk dalam. Pasal ni macam tempat Superman lah. Rumah Superman. Port of Solitude. Kita masuk belah sana. Sebab kita punya tembak tu daripada kanan. Better kita masuk dari sini. Kalau masuk sini nak kena pusing leceh. Baik kita buat U-turn dari luar je. Bijak. Kenapa rasa macam seram je nak masuk dalam ni. Macam jumpa ketam-ketam besar je semua. Laluan pun macam kecil. Macam ngam-ngam lah. No. Okay, tak kena, tak langgar. Pusing balik. Tolong jangan ada mak ketam. Hello. Okay. Ni tak ada apa sangat. Ketam pun tak ada. Kunci. Supply locker key. Ni bukan shotgun. Ada situ je ambil peluru pun. Tadi kita dapat satu kunci. Kunci ni kat mana? Tapi ni boleh ke? Ni cabinet lock ke? Try tu. Unlock. Kunci untuk ni je. Untuk ammo je. Ada note. Tengok sikit, baca sikit. What does Joy tell you is that if the branches don't get you, the portal will. I hope whoever find this has better luck. Only one day left and my last house was shit. I left some extra bullet here for F that come after me. Dia kena kejar. The plot thickens. Maksudnya bukan saja, maybe ada competition antara diorang ni. Yelah, mesti competition nak rembat ketam. Portal tak sampai, rembat orang lah. Harap semua orang friendly lah. So basically story ni macam berdasarkan nota-nota banyak kita dapat tu, dia orang macam bergaduh lah. Sebab yalah semua ni kriminal nak ikut kan. Wait, kriminal tak kriminal, jangan langgar guys. Serius memang terus hujan sampai bila-bila ke apa ni. Kita tinggal lagi, alamak tinggal lagi 2 hari lagi. Kota kita harapnya cukup lah. Tak boleh dah explore, kena fokus pada kota dulu. Settle kota macam dia kata, lepas settle kota terus balik. Betul, balik fort harapnya. Kalau boleh kita tackle yang apa ni, yang tempat yang besar sini. Contoh sini, bagi kita ke sini pula. Itu kita boleh letak bait banyak kot. Maybe kita letak dalam 4 lah situ. Wah, banyaknya.
Macam susah nak. Macam yep, susah. Nyesal pula buat kerja gini. Kalau orang buat sikit-sikit. Oh, kata kecil. Teng. Weh, kata kecil. Alah bongok kau terjun yang besar, pandai kau. Okey. Sana. Sorry kita pakai kepala kau. Okay, kita punya kuota. Dah 100%. Okay. Tak perlu ada tangkap ketam. Dah 100%. Buat apa kita nak tangkap ketam ni? Betul tak? Okay, kita buat satu lagi. One more. Sebab kita lagi 3 hari lagi. Yep, banyak masa lagi. Tak masalah, one more. Pusing. Kita target pergi dekat sini. Kita ke sini, ambil dia, patah balik. Lepas tu kita itulah. Tapi boleh je kita ambil tu semua. Semua je halang. Tak kejar lah. Tak tahu lah, tengoklah macam mana. Tak ada hal tuju. Jap. Kita tak boleh kutip semua, takut nanti bila nak balik semula tak cukup masa ya. Kita ambil ni satu, pergi ke sini, tanda soal. Balik at least ada lagi lebih sehari. Okey tak? Okey tu. Tapi kan dia katakan ni ke tempat sentence kan. Jadi mana orang lain? Tak nampak pun, kita je ada. Orang lain kena bedal pertama. Boleh jadi. Takkan kita je penyayah yang kena tangkap ketam, mana Acih, orang lain mesti kena juga. Okay, terima kasih letak 4. Lalang letak je 5. Ambil 5. Let's go. Best je nelayan dia, macam dia tangkap ikan, lepas tangkap ikan dia on the spot makan terus. The best lah. Dia memang fresh lah. Fresh dari laut. Memang dari laut betul lah. Okay, slow. Cara dia kena lepas pintu ni. Lepas pintu dah anggap boleh ni lah. Boleh tembak guna harpun lah. Hancur. Yep. Calculation lah. Oh, tinggi nyai. Tenggelam kapal sudah. Yep. Mak ketam ada tak? Dah trauma tiba mak ketam lompat depan muka. Biasa-biasa. Alah, tak ada pun. Tak ada secret ke apa. Okay, sekarang kita dah ada 6 track. Macam boleh penuh lagi screen ni. Check kuota dah biaya. Ni signal. Sampai sana kita dock, kita tekan signal. Tengok, kita seorang pekerja yang baik. Pesalah yang baik. Nampak? Kita lebih pada kuota. Bos suka, sayang dia, muah, dia cium. Dia kata nah, baliklah awak. Awak sekali ketam ni. Sekejap, bunyi ketam. Terkejut aku. Patut bunyi cakap berlari. Woi, lekat ke muka. Dia lekat ke muka. Tak tahu pula benda kecil tu boleh serang. Dia buat challenge pula. Terkejut aku. Ai. Tak ada jauh di belakang bunyi kaki cek. Tiba oi depan muka. Tiba datang dia. Cut aku. Nampak semua, inilah pengorbanan seorang nelayan ketam. Demi korang yang nak dapat grab meat, terpaksa dia meredah hujan. Melayan ribut mengetam. Untuk korang semua, korang tahu tak? Betul lah ketam mahal. Engkau jangan makan ketam. Terima kasih sikit nelayan. Ay, no, ikan, no. Tengok macam nelayan ketam. Masuk. Okay. Diorang terpaksa lawan ibu ketam untuk dapatkan ketam. Ya, kalau lawan ibu ketam, kenapa tak ambil ibu ketam? Kalau lawan ibu ketam untuk dapat remaja ketam. Logik kot ayat tu. Sebab ni anak ketam tak best. Ibu ketam tak nak, besar sangat. Berbulu. Kita ambil remaja lah. Okay. Jatuh. Okay, itu settle dah. Tangkap. Ambil 4-4. Maksud untuk kita pulang ke rumah. Kita dah settle.
La 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 la. Dah lagi 2 hari lagi. Nampak? Ni kota pun dah lebih, kita punya kapasiti dah nak penuh dah kita punya tank ni. Ada muka hitam. Tapi kan serius lah, mana layan memang kena macam ni ke? Macam kalau emang je, oh kesiannya dia orang. Macam wah, penatnya. Dah lah pemandangan tak ada sangat. Wow. Sorry enjin. Dah lah pemandangan je tak ada sangat. Macam tengok, setakat tengok laut dah. Hai. Alamak, ada ketam serang lah. Hello ketam. Hello. Wow. Sini kau. Sneak attack. Ya, kapibara. Ambil kau. Mampus. Berancura bukan kapibara. Okey, seekor pun kita nak meninggal lawan dia. Oh, lupa pula nak keluar senjata. No. Sini. Ambil kau. Boleh letak resume lepas ni pelawan ketam. Ya, kita nak mampus. Kalau kat mana pun tak tahu. Ini ke? Baru nak lagi balik. Tolong cukup nyawa, tolong jangan mati. Kita hidup. Oh, kita ada lagi bandage pun. Ingat dah habis. Yeay, kita berjaya. Ada lagi bandage? Oh, ada lagi. Banyaknya bandage saya ambil. Tak guna kapal. Hancur kapal dan. Jadi semoga korang semua ada masalah dengan ibu-ibu ketam, boleh panggil saya lah. Saya tolong settlekan masalah ibu ketam. Ayah ketam pun sama ke? Atuk ketam je tak? Kesian orang tua. Yap, ketam tua. Yeay, balik semula ke tempat cerah. Yeay. Baru rasa aman. Tadi macam tengah perang. Tapi saya rasa macam tak ada dia nak lepas kan. Tak logik kot. Sebab tengok macam, oh dia ni kota berjaya. Mesti okey. Bagus ini budak. Confirm lah dia ni. Cakap no, tak boleh balik lagi. Yalah, pekerja cemerlang. Kejam lah government ni. Saya dianggap sebagai jenayah. Kenapa? Sebab kita miskin. Bukan pilihan kot miskin. Dipaksa untuk miskin. Mana rumah? Yeay, nampak dah penjara. Dari tu, rasanya sepatutnya by right, sepatutnya straight line. Okay. Patutlah sambil di jalan kita pergi jumpa dengan Encik Ketam. Borak dengan Encik Ketam lah. Hai Ketam. Oh, penuhnya korang. Mesti korang stress yang duduk tu. Bye semua. Tak ikan jumpa dah. Hihi. Ya. Oh, tak sempat. Tak pernah pun rasa view ni sambil berjalan. Wow, lajunya. Sekejap. Masa untuk buat scene tu. Ni Titanic. Jack, Rose, Noelia. Tak tahu macam lagu. Bunyi macam gitu lah, Celine Dion. Tapi tu lah, feeling tak ada lah. Dengan perkarat, dengan bau ketam lah. Ni bukan Titanic ni. Alamak. Wow. Kenapa gelap tiba-tiba? Gelap tak apa. Lain macam tiba gelap kau saya ni. Hello. Oh, kenapa warna hijau semua benda? Apa tu hijau? Show. Ish. Tiba hijau macam tak bagi balik ni. Oi, kenapa pula ni? Oh no. Kapal kena serang ke? Oh, berlaku. Oh no. Weh. Pukul dia. Tak guna ketam besar. Tengok. Dalam map tu. Banyak tangan. Weh, terkejut aku, belakang aku ada. No, moyang ketam. Tak ingat ada. Aku nak balik. No. Kita lawan. Lai. Takut. Oh no. Nombor. Oh, dah jahanam kapal ni. Ya, ke belakang tu.
Oh, no, 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 no. Shoo, shoo. Jangan kacau. Kapal ni, saya dah balik rumah. Mana lagi, mana lagi? Kat bawah tu, kat bawah tu. Hancur, Mat. Oh, dah kena tutup lah. Sini. Cepat. Sebelum. Ambil kau. Dia nak mati kau ni. Hancur semua. Mampus lah. Dia ingat saya siapa. Tapi oh no, hancur kita punya kapal. Weh lah. No, jangan ambil. No. Wow. Weh, besar. Weh, ramai aku. Oh, mana Haji panggil geng. No. No, panggil geng. Tak Haji. Lai. Tengok sama nak. Ya, heal. Empty. Ambil kau. Mampus. Mana lagi? Aduh, mati pula dah. No. Let's go. Round 2. Oh, ni bawa geng. Geng kita duduk belakang sikit kali ni. Sini ketam. Sini tak ingat ada. Ada round 2 pun kita mati ke? Round 3. Asal ni round 2 ni teruk ni. Hello. Saya terjatuh masa naik ni. Ada cara nak? Ada cara tak? Tolong. Hello. Saya masuk dalam kapal. Aduh. Ada kami naik. Kapal ketam, tolong selamatkan saya. Alamak. Round 4 Encik Ketam. Okay, settle. Kali ni kita fight guna strategi sikit. Okay, kita fight dah ni. Jom Lai, sorang-sorang datang. Memang ni penakut lah punya version. Cepat. Sini. Sini beratur semua. Beratur semua. Sorang-sorang jadi ni shish kebab. Settle 1. Settle 2. Kan senang. Main penakut je. Weh, terkejut aku. Okay, kita dah belajar dia punya attack. Noob punya ketam. Alamak, dia ada lagi. Tengok ni. No. Jangan tenggelam kapal aku. Dia mengamuk. Ya. Apa tu? Buka. Aduh. No. Jantung ketam. Ambil kau ketam. Mampus lo. Lemah ketam. Pui. Ya, kita dah berjaya. Tapi kapal jahanam. Aduh, sakitnya. Kita penuh power kita. Ketam stay penuh lagi. Langit dah cerah. Kapal lah. Aduh. Ketam. Sekejap, sebelum tu kita jumpa dulu bawah ni. Padai muka korang. Korang tak selamat. Tak masa korang duduk dah hotpot dah. Padai muka. Ingat boleh selamat dah. Mampus korang punya ketua. Okay. Masa untuk pulang ke rumah. Ketam dah mampus. Tapi kapal hancur. Macam nak balik? Okay lagi ke? Hello? Okay ke? Bos! Saya berjaya bos! Tolong! Hancur semua enjin.
Apa nak hidup, belakang kosong. Harap tak suruh bayar. Pening. Mak sikit, integrity. Oh, still 100 je. Apa dah macam tak ada gopa lah. Okey lah. Cepat balik sebelum ketam baru datang. Tapi masanya macam ambil masa 2 hari tumbuk ni. Bos, saya dah berjaya, bos. Sayangilah saya, ketam besar pun saya dah bunuh lah. Hai semua, saya berjaya semua. Sila bagi tepukan yang gemuruh kepada saya. Yeay, kepada Mat. Hello? Okay. Yeay, akhirnya kita dah boleh pulang ke rumah. Jom kita tengok status report. Semua hancur. Dan biar repair tak repair. Belakang ni terus relax terus. Kosong. Macam ni lah. So masa untuk kita pulang. Baik bos, terima kasih semua. Dan masa untuk pulang. Asli, apa tu? Ada nampaknya teruk kita kena. Kita kena tangkap. Ya, terima kasih. Boleh pulang ke? Bukan salah saya, kapal ketam tu. Oh no. Saya tak baca pun kontrak tu macam ni. Korang nak lepaskan kan? Tolonglah. Dekat je rumah. No. Ketam, tolong sampai kat sini. Ketam. Alah. Kita hidup lagi. Organic recycling. Aduh. Inilah dunia. Oh no, ketam datang. Apa ada ketam berbulu kat sini? Inilah orang kata karma. Tangkap ketam tangkap balik kita. Oh, itu je game dia. Yeay, kita berjaya habis. I acknowledge the Wurundjeri people of the Kulin Nation, the traditional custodian of the land on which this game was made. Maksud memang tempat tu memang diilham daripada tempat tu. I pay my respect to the elder past and present and emerging. Sovereignty have never been seen always will be Aboriginal land. Wurundjeri people of the Kulin Nation. Interesting. Well, nampaknya game ni kita dah berjaya habiskan. Tak lama pun game ni, sekejap je. Saya ingatkan macam banyak lagi cerita. Kalau saya tahu baik saya pergi settle pergi buka semua benda situ, ambil semua collectible. Very interesting game sebab dia ada thriller element dan also fishing simulation lah. So kalau korang berminat, korang boleh try juga, download je game ni. Memang worth your money lah senang cerita, dan dia tak makan banyak masa. Macam saya tengok berapa episod je. 2 episod dah habis dah. Sekejap je game ni. Sebab game pun murah, tak ada masalah lah. Dan the story macam simple je. Datang kita sebagai prisoner, datang kena tangkap, mati. Gitu je. Okay. Untuk saya bagi review game ni 10/10 sebab sangat meronokkan dan agak mendebarkan lah. Dia cuma problemnya tak semua orang minat game yang main klik-klik untuk jalan. Sebenarnya orang tekan WASD kan. Macam mana? Aduh. Ni ada ni ke after story ke? Oh, boleh skip. Jap. Kita tengok sampai hujung dulu, tengok ada apa. Oh, tak ada. Nampak tak ada ni post credit ke apa. Baiklah. Itu je lah untuk game Crabmate. Terima kasih semua sebab lepak dengan saya, dan mana yang orang baru belum subscribe, minta untuk subscribe dan like also. Terima kasih ya semua orang. Itu saja untuk video kali ini dan jumpa di video akan datang. Bye bye.